Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ialah Hana dan Ilmi. hari ini kami ingin mempersembahkan gubahan bunga yang bertemakan Murabbi Bitara Nadi Pembina Ummah Rabbani. Bahan yang kami gunakan ialah payung sebagai asas gubahan, pasu sebagai untuk meletakkan payung, span putih, tali pengikat, pelbagai bunga dan daun hiasan, kad ucapan guru dan rebin sebagai kemasan akhir. Jom kita mulakan, Ilmi. Jom. Langkah pertama, kita kena buat apa, Ilmi? Kita kenalah mengikat span pada payung menggunakan tali. Baik, biar saya tolong. Seterusnya, kami akan menyusun bunga putih sebagai bunga utama. Ilmi, bunga putih melambangkan apa ya? Bunga putih melambangkan kesucian dan keikhlasan ilmu. Cantiklah bunga putih ni, Ilmi. Betul tu. Selepas bunga putih, kita kena taruh bunga apa, Ilmi? Kita kena susun bunga pink pula. Okey. Ilmi, bunga pink melambangkan apa ya? Bunga pink melambangkan kelembutan seorang pendidik. Jom kita susun. Jom. Seterusnya, kita kena letak bunga apa, Ilmi? Kita kenalah letak bunga ros merah. Okey. Ros merah ni melambangkan apa ya, Ilmi? Ros merah melambangkan keberanian dan semangat guru. Wah, sebab itulah guru-guru kita bersemangat untuk mengajar. Ilmi, kenapa ada 3 tangkai je? Kerana sekolah rangkaian Muslim menekankan 3 aspek iaitu tarbiyah yang utama, kokoh dan akademik. Kita susun. Jom. Ilmi, kita nak siap lah. Jom kita susun. Jom. Bunga kuning sebagai bunga hiasan yang terakhir. Terakhir sekali, kita kena ikat rebel. Kita kan nak bagi cikgu yang cantik-cantik. Okey. Jangan lupa letakkan ucapan untuk guru. Dah siap lah gubahan bunga kita ni. Kita dah boleh bagi dekat guru. Okey, Ilmi. Jom kita bagi kat guru. Inilah hiasan gubahan bunga kami. Cantik tak? Jika payung melindungi kita daripada hujan, Murabbi pula melindungi hati dan akhlak kita dengan ilmu. Kerana itulah Murabbi Bitara Nadi Pembina Ummah Rabbani. Selamat Hari Guru. Terima kasih.